Perjalanan kami di Pulau Samosir diteruskan dengan menziarahi hutan Sialanggan, salah satu tradisional masyarakat Batak yang terkenal dengan sejarah dan keunikannya. Di sini kami dapat melihat rumah-rumah adat Batak yang masih terpelihara, lengkap dengan batu persidangan lama yang menjadi tempat menjatuhkan hukuman pada zaman dahulu. Suasana di hutan Sialanggan sangat tenang, penuh nilai sejarah dan budaya. Penduduk tempatan juga ramah dan sedia bercerita tentang asal-usul suku mereka. Memang menarik untuk melihat bagaimana warisan ini masih dijaga sehingga kini. Sekarang kita sampai ke hutan Sialanggan Heritage, yang mana satu wisata budaya masyarakat Batak di Pulau Samosir di Danau Toba ini. So, sekarang ni kita masuk. Perkampungan orang Batak di hutan Sialanggan, yang mana terdapat lebih 10 buah rumah etnik Batak yang mengekalkan tradisi mereka di sekitar sini. Dengan harga tiket hanya sekitar dalam RM200,000, anda boleh melihat seni bina masyarakat Batak yang masih tersimpan dengan rapi di sini. Di samping hotel kita ni, hotel kita klasik Mas Cottage. Biasanya dia akan buat package lah. Mereka akan naik jet ski klasik ni. Dia akan pergi kepada semua chalet-chalet yang berdekatan dengan kita ni, dan mereka menawarkan naik jet ski dengan harga sekitar dalam RM50 Malaysia untuk 2 orang. Selesai menziarahi hutan Sialanggan, kami kembali ke penginapan Mas Cottage yang terletak di tepi tasik. Di belakang penginapan ini terdapat aktiviti air yang tidak kurang seronoknya. Kami sempat mencuba jet ski klasik dengan bayaran sekitar RM290,000 sahaja. Terima kasih kerana setia bersama kami, Tarbiyah Backpackers, dan kita jumpa lagi di next video akan datang.